Itu sedikit definisi ataupun ta'rif apakah makna ta'wil. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam ni kita dapat sambung lagi berhubung dengan ulasan, huraian dan pencerahan tentang debat Ustaz Wan Syukri dengan Dr. Aman yang kita telah berlalu 2 hari berturut-turut. Malam ni kita masuk malam yang ketiga. Jadi pada malam ni kita nak bahas tentang ayat wa huwa ma'akum tu. Ayat 5 suratul Hadid. Yang mana Dr. Aman kata, bila Allah Ta'ala diarah kan, dakwaan orang salafi. Kalau pegang ayat Quran, Ar-Rahmanu ala arsy istawa tu, Aamintum man fis sama'. Itu ayat yang dipegang oleh orang salafi mengatakan Allah Ta'ala duduk di atas arasy. Lalu dia tanya soalan, wa huwa ma'akum. Dan dia berserta dengan kamu. Aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Ayat ni lagu mana? Bila kita kata itu di sudut ilmu, dia kata tu takwil dah. Kita kata itu bukan takwil. Tidaklah kita nak faham di jumlah ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kita dengar sikit. Ya panggil takwil dah lagu tu. Bukan. Bukan lagu mana takwil dah lagu tu. Bukan takwil. Bermakna kata manha saya okey. Manha hak Dr. Wan Syukri tu guna ni. Jadi apabila dia panggil okey makna zahir tak su. Okey makna zahir tak su macam. Okey makna zahir tu tak su seperti Ar-Rahman ala istawa tu zahir. Ar-Rahman ala istawa. Ya. Tapi kau panggil wa huwa ma'akum ni kan kata okey Allah Ta'ala bersama kamu ilmu pula. Okey, situ. Okey Wa huwa ma'akum tu ayat apa tadi? Ayat 5. Surah Hadid. Walladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsy. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Jadi yang Dr. Aman tu tanya macam mana ayat ni nak faham ayat ni. Wa huwa ma'akum. Huwa tu kan kembali kepada Allah. Ma'akum bersama dengan kamu. Ainama kuntum, di mana sahaja kamu berada. Seolah-olah macam ta'arud pula lah. Berlaku percanggahan yang Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Bila dia tanya Ustaz Wan Syukri, dia kata ini dia sudut ilmu. Dia kata tak, itu takwil dah. Dia kata takwil. Okey, kita nak tengok. Kita tak pegang ayat itu Allah Ta'ala bersama dengan zatnya di mana sahaja kamu berada, itu bukan takwil. Okey. Kita tengok apa makna takwil dalam kitab usul fiqh. Maksud takwil itu apa dia? Dia kata takwil tu apa dia? Sebab dia kata ayat tu kalau tak pegang secara zahir maknanya takwil lah. Wa huwa ma'akum, Allah Ta'ala dengan zatnya bersama dengan kamu, bercanggah dengan Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Okey, kita tengok apa maksud takwil tak takwil ni. Ta'rifut ta'wili. Dia kata at-ta'wilu lughatan at-tafsiru. Ta'wil di sudut lughah, di sudut bahasa maknanya tafsir. Wa fi istilahil usuliyyin, dan di sudut istilah ulama-ulama usul, huwa sarful lafzi an ma'nahu zahir. Maknanya palingkan lafaz daripada makna yang zahir. Itu yang kata apa dia? Dia mondok takwil ya dengan kudrah, istawa dengan istawla, wajah dengan zat, maknanya sarfu makna zahir. Paling daripada makna zahir. Itu maksud takwil. Ila makna akhar ghairi zahirin fihi, kepada makna yang lain selain daripada zahir padanya. Boleh tak boleh pegang zahir lah. Maknanya takwil ni paling daripada makna zahir. Makna zahir kata lagu tu bukan. Kena faham dengan makna lain. Ma'ahtimali lahu bidalilin ya'diduhu, berserta dengan ihtimal, andaian baginya dalil yang mengukuhkan. Ada tak alasan, dalil, hujah
qarinah yang menyokong takwil itu. Takwil ini dia bukan boleh sebarangan takwil, mesti ada dalil yang menyokong. Yang menyokong paling daripada makna zahir. Fala budda li ta'wili min dalilin yaqtadihi. Maknanya tak dapat tidaklah bagi takwil itu dalil yang menyokongnya. Li'annal asla adamu. Asal-asal ayat Quran dengan hadis ni dia mari tak ada takwil. Apa maksud tak ada takwil? Wal wajibu huwal amalu bizahiri. Yang wajibnya beramal dengan zahir. Kalau tak ada qarinah, tak ada alasan, tak ada dalil yang menyokong untuk berpegang kepada takwil. Wa min amsilati ta'wili taqyidul mutlaqi wa takhsisul ami wa sarfuhu min umumih. Dia kata di antara contoh-contoh takwil ini, dia kata takyid atas lafaz mutlak dan mentakhsiskan atas lafaz am, paling daripada umum. Paling daripada umumnya. Itu sedikit definisi ataupun ta'rif apakah makna takwil.